Okay, oleh sebab aku dah pakai iPhone 15 Pro, aku sekarang kena cari kabel Type-C. Aku tak nak guna kabel yang Apple bagi sebab biasanya aku tak pakai pun. So, aku beli MacDudu yang ni. Okay, bestnya kabel ni, dia ada display untuk watt tu berapa power yang dia charging. So, lepas je aku beli, aku terus balik rumah, cucuk, try. Dan kat sini aku try untuk iPad dulu. Okay, macam korang tengok, iPad dia charging 13 watt. Okay, kalau korang ada laptop yang ada support Type-C, korang pun boleh charge laptop korang. Kat sini aku ada laptop Dell, aku akan charge juga laptop ni dengan kabel Type-C. Okay, dan korang boleh tengok dia punya display tu tengah function. Okay, 25 watt, 16 watt, 15, 19, 26 sampai dia akan naik lah sampai 40 lebih, 40 watt. Okay, nak 46, 33. Okay, memang function. Boleh charge laptop kalau terlupa bawa charger laptop. Jadi dengan adanya kabel MacDudu ni, hidup aku lagi senang. Aku hanya perlu bawa satu kabel. Aku tak perlu risau lah kalau nak charge apa-apa. Aku boleh charge iPad, boleh charge laptop, boleh charge Android, boleh charge iPhone. Sebab iPhone pakai yang Type-C yang baru. Okay, tu dia kabel MacDudu. Korang boleh klik dekat beg kuning. Memang function.